Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syed Haris Musyidi bin Syed Amir daripada kelas Bahasa Melayu 3, ambilan 2023-2028. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang sangat penting dalam bidang pendidikan dan sosiologi, iaitu berkait dengan kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosio pelajar di Malaysia dan serta bagaimana perubahan ini memberi kesan terhadap peluang pendidikan khususnya kepada kumpulan minoriti. Untuk memahami isu ini dengan lebih jelas, kita perlu melihat bahawa pendidikan pada hari ini bukan lagi suatu yang statik atau kekal seperti dahulu, seperti pendidikan sentiasa sistem pendidikan sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa dunia yang semakin global dan digital. Perubahan ini berlaku kerana beberapa faktor utama, antaranya ialah kemajuan teknologi, maklumat dan komunikasi, serta perubahan ekonomi global yang memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, serta perubahan gaya hidup masyarakat moden yang lebih bergantung kepada teknologi. Itu antara pengenalan dia. Saya ingin memberikan contoh pula. Sebagai contoh, pada masa dahulu, kejayaan dalam pendidikan hanya diukur melalui peperiksaan bertulis semata-mata. Tiada peperiksaan seperti yang dijalankan di universiti, iaitu kita panggil assignment ataupun pentaksiran berterusan. Namun kini, kejayaan seseorang pelajar tidak hanya bergantung kepada keputusan peperiksaan, tetapi juga kepada kemahiran tambahan seperti komunikasi, kepimpinan, kreativiti, kerja berpasukan dan literasi digital. Kemahiran-kemahiran tambahan ini perlu ada di dalam setiap pelajar supaya ia boleh digunakan untuk masa hadapan sewaktu mereka bekerja. Oleh itu, sistem pendidikan di Malaysia telah melalui pelbagai transformasi seperti Pelan Pembangunan Pendidikan iaitu PPPM, Pembelajaran Abad ke-21 iaitu PAK21 seperti yang kita selalu dengar di sekolah, serta penggunaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun begitu, perubahan ini tidak datang tanpa cabaran. Setiap perubahan yang datang pada masa hadapan akan ada cabaran yang akan mendatang mengikutinya. Walaupun ia memberikan banyak peluang baharu kepada pelajar, terdapat juga isu ketidaksamaan akses pendidikan yang masih wujud sehingga hari ini. Justru itu, kajian tentang kesan perubahan pendidikan terhadap mobiliti sosial adalah sangat penting kerana ia berkait. Seterusnya, mobiliti sosial. Seterusnya, saya akan menerangkan pasal konsep mobiliti sosial. Mobiliti sosial merujuk kepada proses perubahan kedudukan seseorang individu atau kumpulan dalam struktur sosial. Maksudnya, kedudukan seorang itu dalam masyarakat, dia berada di mana. Dalam masyarakat, setiap individu mempunyai status sosial yang berbeza berdasarkan pendidikan, tahap pekerjaan, tahap pendapatan dan juga gaya hidup masing-masing. Mobiliti sosial berlaku apabila seseorang bergerak dari satu tahap sosial
ke tahap yang lain. Okey, selain itu, mobility sosial terbahagi kepada dua, iaitu mobility sosial yang menaik dan mobility sosial yang menurun. Okey. Ia terbahagi kepada dua. Mobility sosial menaik berlaku apabila seseorang individu berjaya meningkatkan status hidup mereka. Sebagai contohnya, seorang pelajar daripada keluarga yang miskin berjaya menamatkan pengajian di universiti dan menjadi doktor, jurutera ataupun pegawai kerajaan, yang menunjukkan peningkatan dalam status sosial keluarga mereka. Sebaliknya, mobility sosial menurun berlaku kepada individu yang mengalami penurunan dalam status sosial mereka. Contohnya, mereka kehilangan pekerjaan atau kegagalan ekonomi yang menyebabkan taraf hidup mereka menurun. Okay. Dalam konteks lain, pendidikan memainkan peranan yang penting dalam menentukan mobility sosial seseorang individu. Hal ini kerana pendidikan membuka peluang kepada individu untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kelayakan akademik mereka. Okey, semakin tinggi tahap seorang itu, semakin tinggi peluang mereka untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih stabil dan serta kehidupan yang lebih selesa. Oleh itu, pendidikan sering dianggap sebagai alat utama mobility sosial dalam masyarakat moden kerana ia memberikan peluang yang adil kepada individu untuk mengubah masa depan mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan pasal faktor mobility sosial. Okey. Terdapat beberapa faktor yang berkait dengan mobility sosial. Antara faktor utama yang mempengaruhi mobility sosial dalam masyarakat ialah pendidikan. Pendidikan merupakan faktor paling penting kerana ia menentukan tahap pengetahuan dan kemahiran seseorang individu yang berpendidikan tinggi biasanya mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas dalam sektor profesional seperti perubutan, kejuruteraan, perundangan dan pendidikan. Okey, faktor kedua ialah status ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga yang berpendapatan tinggi mampu menyediakan pelbagai kemudahan pendidikan kepada anak-anak mereka seperti kelas tuition, memberikan anak-anak mereka komputer, internet yang berkelajuan tinggi dan persekitaran pembelajaran yang kondusif. Sebaliknya, daripada keluarga yang berpendapatan rendah, mungkin mereka akan menghadapi kesukaran untuk menyediakan keperluan asas ini kerana mereka kurang berkemampuan untuk memberikan anak mereka kelas tambahan, keselesaan untuk mereka belajar di rumah dan kemudahan-kemudahan seperti komputer dan internet yang ada di rumah. Okey. Selepas itu, faktor ketiga yang ingin saya rungkaikan ialah lokasi geografi. Lokasi geografi ini sangat penting terhadap mobility sosial setiap pelajar kerana pelajar yang tinggal di bandar biasanya mereka akan mempunyai akses yang lebih terhadap sekolah yang lebih berkualiti, dan apabila mendapatkan sekolah yang lebih berkualiti, mereka akan mendapatkan guru yang lebih berpengalaman serta kemudahan teknologi yang lebih canggih. Tapi untuk pelajar di kawasan pedalaman pula, contoh yang saya berikan yang
yang kita dapat lihat banyak di Sabah dan Sarawak sering berhadapan dengan kekurangan infrastruktur, maafkan saya, seperti internet dan kemudahan di sekolah mereka. Okey. Selain itu, faktor keempat ialah akses kepada teknologi. Seperti yang saya katakan di atas, dalam era digital ini, teknologi sangat memainkan peranan yang sangat besar kepada pendidikan. Tanpa akses kepada teknologi, pelajar akan ketinggalan dalam pembelajaran moden seperti di dalam kelas dan talian. Mereka juga akan ketinggalan di dalam pembelajaran interaktif dan penggunaan aplikasi pendidikan. Kerana di sekolah sekarang mereka akan banyak menggunakan internet untuk belajar. Jadi apabila mereka kekurangan di sekolah itu tidak mendapat internet yang cukup, maka kemudahan mereka akan terjejas. Selain itu, faktor yang saya dapat rungkaikan ialah faktor sokongan keluarga yang juga memainkan peranan penting. Pelajar yang mendapat sokongan moral dan keuangan daripada keluarga cenderung lebih berjaya dalam pendidikan zaman sekarang. Kerana daripada keluarga yang kaya, mereka dapat membelikan lebih banyak kemudahan dan memberikan anak mereka kelas tambahan yang lebih banyak, supaya ini akan menyebabkan anak mereka lebih mudah faham daripada pelajar-pelajar lain. Seperti itu. Okey, seterusnya saya akan membincangkan dan merungkaikan tentang transformasi pendidikan. Okey, transformasi pendidikan ini merujuk kepada perubahan besar yang menyeluruh dan berterusan dalam sistem pendidikan negara. Dalam sistem pendidikan negara bagi memastikan ia kekal relevan dengan keperluan semasa, perkembangan teknologi serta tuntutan dunia pekerjaan pada masa hadapan. Okey, dalam konteks lain yang saya boleh terangkan ialah transformasi pendidikan berlaku secara berperingkat melalui pelbagai dasar dan pembaharuan yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, antara transformasi paling ketara ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu PPPM, yang menekankan, kualiti pendidikan, asas pendidikan serta kecekapan sistem pendidikan negara kita. Okay. Salah satu elemen utama dalam transformasi ini ialah PAK abad 21 yang sering kita dengar di sekolah, iaitu pembelajaran abad ke-21. Okey, PAK 21 ini menekankan pembelajaran yang lebih aktif, kolaboratif dan berpusatkan kepada murid-murid di sekolah. Murid-murid tidak lagi hanya mendengar apa yang guru terangkan secara pasif, tapi mereka digalakkan untuk berbincang sesama mereka, berkomunikasi serta mereka menyelesaikan masalah di kalangan murid-murid. Mereka juga digalakkan menghasilkan projek untuk diberikan dan dibentangkan kepada guru secara dalam kumpulan. Hal ini akan membantu membina kemahiran komunikasi dan kepimpinan dalam kerja berpasukan mereka. Okey. Selain itu, saya akan menerangkan tentang kemahiran berfikir aras tinggi ataupun lebih dikenali sebagai KEBAT yang sering didengari. Okey, KEBAT turut diperkenalkan untuk menggalakkan murid berfikir secara lebih kritis, kreatif, logik dan analitik. Okey, soalan bukan lagi sekadar menguji hafalan, tetapi lebih kepada aplikasi menganalisis dan penyelesaian masalah dalam situasi sebenar kehidupan mereka.
Okey, transformasi pendidikan juga bagi saya dapat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi digital kita. Dalam era revolusi industri 4.0 ini, teknologi seperti kecerdasan buatan, pembelajaran dalam talian dan aplikasi pendidikan serta platform digital seperti GC, iaitu Google Classroom, Microsoft Teams dan Zoom telah menjadi sebahagian daripada pembelajaran harian untuk murid-murid di sekolah, bukan sahaja di sekolah namun di rumah juga. Okey, tambahan pula kita telah mengalami pandemik COVID-19. Selepas pandemik COVID-19, sistem pendidikan kita telah mengalami perubahan yang lebih drastik apabila pembelajaran dalam talian atau PDPR menjadi norma baru dan diperkenalkan kepada ibu bapa dan murid-murid. Ini mempercepatkan lagi proses pendigitalan pendidikan di Malaysia. Okey, jadi murid-murid dan ibu bapa tidak terkejut dan tidak terkejut sangat dengan proses ini kerana mereka telah melalui suatu zaman pandemik COVID-19. Okey, kesimpulan saya bagi yang ini, transformasi pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan generasi pelajar yang bukan saja cemerlang dalam akademik tetapi juga berkemahiran tinggi, berdaya saing global serta mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia moden sekarang. Okey. Untuk seterusnya saya akan menghuraikan tentang aspirasi murid-murid. Okey, aspirasi murid-murid. Iaitu aspirasi murid-murid merujuk kepada cita-cita murid-murid sendiri. Setiap murid-murid mempunyai cita-cita mereka, harapan, matlamat mereka serta impian yang mereka ingin capai. Jadi seseorang pelajar dalam kehidupan mereka perlulah mempunyai semua perkara yang saya telah beritahu tadi. Sama dalam pendidikan akademik, kerjaya maupun kehidupan masa depan mereka sekarang. Okey, dalam sistem pendidikan moden sekarang, aspirasi murid memainkan peranan yang sangat penting kerana ia menjadi pendorong utama kepada kejayaan pelajar, mendorong kepada kejayaan pelajar sekarang. Okey. Murid yang mempunyai aspirasi yang jelas biasanya lebih fokus. Mereka lebih fokus, berdisiplin dan mempunyai motivasi yang lebih tinggi untuk mereka belajar. Okey, sebagai contohnya murid-murid yang bercita-cita untuk menjadi doktor. Okey, mereka bercita-cita untuk menjadi doktor akan berusaha dengan lebih gigih dalam subjek sains dan biologi. Begitu juga untuk murid yang ingin menjadi jurutera akan memberikan tumpuan lebih ke dalam subjek fizik. Okey. Maafkan saya, subjek fizik dan matematik. Selain itu, perubahan dunia moden turut melahirkan aspirasi baru kepada kalangan murid. Jika dahulu pelajar hanya bercita-cita untuk menjadi doktor, guru atau peguam, kini mereka juga bercita-cita untuk menjadi usahawan digital, mereka aplikasi, pempengaruh media sosial iaitu influencer dan pencipta kandungan iaitu content creator. Seterusnya, aspirasi murid-murid ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor persekitaran seperti keluarga, guru-guru, rakan sebaya mereka dan pendedahan kepada dunia luar. Okey, murid-murid yang mendapat dorongan positif, bagi saya murid-murid yang mendapat dorongan positif ni daripada keluarga biasanya
mempunyai keyakinan diri mereka sendiri yang lebih tinggi untuk mencapai kejayaan yang mereka telah tetapkan. Okey. Di samping itu, aspirasi yang tinggi membentuk jati diri murid. Mereka belajar untuk menetapkan matlamat jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupan mereka. Okey. Juga murid-murid ini berusaha untuk mencapai secara berperingkat matlamat dan cita-cita mereka. Okey, aspirasi murid-murid ini bukan saja menjadi hala tuju kepada kehidupan mereka, tetapi juga faktor penting dalam menentukan kejayaan akademik dan mobiliti sosial pada masa hadapan. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan mobiliti sosial kesan terhadap mobiliti sosial kepada murid-murid. Okey, perubahan dalam sistem pendidikan semasa kini telah memberikan kesan yang sangat besar kepada mobiliti sosial dalam kalangan pelajar di Malaysia sekarang. Secara umumnya, pendidikan berfungsi sebagai alat utama untuk meningkatkan mobiliti sosial kerana ia membuka peluang kepada individu untuk memperbaiki taraf hidup mereka melalui pencapaian akademik dan kemahiran yang mereka perolehi. Okey. Selain itu, melalui pendidikan moden sekarang, pelajar kini mempunyai lebih banyak haluan kerja. Tidak berbanding dulu yang saya terangkan tadi. Contoh-contohnya, pelajar yang mempunyai kemahiran dalam bidang teknologi maklumat, kejuruteraan, perubatan atau perniagaan digital mempunyai peluang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji lumayan serta stabil. Okey. Ini secara langsung membolehkan mereka meningkatkan status sosial keluarga mereka daripada kumpulan berpendapatan rendah kepada kelas menengah atau lebih kepada kelas tinggi. Okey. Selain itu, pendidikan juga memberikan peluang kepada pelajar daripada keluarga miskin ataupun luar bandar untuk mengubah hidup mereka. Contoh yang berada di Malaysia ini menunjukkan bahawa pelajar dari latar belakang sederhana atau miskin berjaya melanjutkan pelajaran mereka ke universiti dan mencapai kejayaan dalam kejayaan profesional mereka. Okey. Namun begitu, keberkesanan pendidikan sebagai alat mobiliti masih bergantung kepada beberapa faktor seperti asas pendidikan, kualiti yang ada di sekolah, sokongan ahli keluarga serta kemudahan pembelajaran dan kemudahan persekitaran mereka. Okey. Kalau di Malaysia ini, jika semua pelajar mendapat peluang yang sama rata, maka mobiliti sosial dapat berlaku dengan lebih adil dan seimbang dalam masyarakat sekarang. Okey. Seterusnya, saya ingin memberitahu impak positif dalam mobiliti sosial. Perubahan dalam sistem pendidikan semasa telah memberi banyak impak positif yang signifikan kepada pelajar di Malaysia. Antara impak utama ialah meningkatkan akses kepada maklumat. Pelajar kini boleh memperolehi pelbagai sumber pembelajaran dengan lebih mudah melalui internet, video dan e-buku contohnya. Ini menjadikan pembelajaran lebih luas dan tidak terhad kepada buku teks sahaja. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Pelajar boleh belajar pada bila masa dan di mana sahaja tanpa terikat pada waktu
yang lebih tertentu. Ini akan membantu pelajar-pelajar terutamanya dalam era pendigitalan yang pantas berubah sekarang. Okey. Tambahan pula kemahiran abad 21 seperti kreativiti, komunikasi dan kolaboratif dan pemikiran kritis dapat dipertingkatkan melalui aktiviti pembelajaran moden seperti projek berkumpulan, pembentangan di hadapan kelas dan pembelajaran berasaskan masalah. Okey. Penggunaan dalam pendidikan juga menjadi pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Ini kerana elemen multimedia seperti video, animasi serta kuis interaktif membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mudah dan berkesan. Okay. Impak positif ini membantu melahirkan generasi pelajar yang lebih bersedia menghadapi cabaran dunia moden sekarang yang semakin kompetitif dan berteknologi tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak negatif yang kita dapat di dalam mobiliti sosial terhadap pelajar sekarang. Okey. Walaupun terdapat banyak impak positif ataupun manfaat perubahan dalam sistem pendidikan kita, ini akan memberikan beberapa impak negatif juga yang perlu diberi perhatian yang lebih serius. Seperti impak negatif yang dapat kita lihat ialah jurang digital antara pelajar yang berada di bandar dan di luar bandar. Okey. Tidak semua pelajar yang mempunyai akses kepada internet yang stabil dan mempunyai komputer riba di rumah. Kumpulan minoriti seperti pelajar daripada keluarga B40, masyarakat orang asli serta pelajar di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak sering berhadapan dengan kesukaran untuk mengikuti pembelajaran digital yang lebih berkesan. Sebagai contohnya, semasa pandemik COVID-19, ramai pelajar tidak dapat mengikuti kelas secara dalam talian kerana kekurangan kemudahan asas seperti internet dan peralatan elektronik seperti komputer riba. Okey, selain itu, perubahan sistem pendidikan yang terlalu cepat juga boleh memberi tekanan kepada pelajar dan guru. Okey. Tidak semua individu mempunyai tahap kemahiran teknologi yang sama dan menyebabkan setengah pihak ni mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri mereka. Okey. Tekanan akademik juga meningkat apabila pelajar perlu menguasai pelbagai kemahiran tambahan selain akademik, termasuk kemahiran digital dan kemahiran insaniah. Jika isu-isu ni kita tak dapat tangani dengan lebih baik, ia akan melebar lagi jurang pendidikan dalam masyarakat dan menjejaskan lagi konsep kesaksamaan dalam pendidikan sekarang. Okey. Kita sudah hampir berada di akhir. Kesimpulan yang saya ingin buat ialah, yang saya dapat rumuskan adalah perubahan dalam sistem pendidikan semasa memberikan kesan yang sangat besar terhadap mobiliti sosial pelajar di Malaysia sekarang. Terdapat pelbagai impak positif seperti peningkatan akses pendidikan, perkembangan kemahiran abad 21 serta peluang yang lebih luas untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Namun begitu, bagi saya masih terdapat cabaran yang perlu ditangani seperti ketidaksamaan akses pendidikan, jurang digital serta perbezaan sosiologi dalam kalangan pelajar. Okey. Oleh itu, semua pihak termasuk kerajaan, pihak sekolah,
guru, ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan sistem pendidikan yang lebih inklusif, adil dan saksama dapat diwujudkan. Dengan usaha ini, bagi saya, pendidikan di Malaysia dapat menjadi alat mobiliti sosial yang benar-benar berkesan untuk mengubah kehidupan pelajar tanpa mengira latar belakang mereka, daripada keluarga yang mana ataupun taraf kehidupan keluarga mereka. Okey, akhir sekali yang saya ingin tegaskan, maklumat utama pendidikan bukan sahaja untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dalam akademik, tetapi juga individu yang seimbang, berkemahiran tinggi dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara kita. Okay. Daripada saya, Syed Haris. Sekian, terima kasih.